Civic Type R FL5 yang kedua. Ni pasang aircon belakang. Asalnya tak ada, asalnya kosong, tak ada apa. Kita bagi dia aircon belakang. Dengar, tutup, buka. Sejuk gila punya. Dan ini USB Type C fast charging, original kak. Senang lah lepas ni fast charging. Depan pun boleh buat Type C kak. Mahal sikit lah dari belakang. Ok, so kita tengah run lah. Dia kalau nak test bocor tak bocor, 5 minit pun dia dah bocor dah. Ini kita ada pakai clip untuk pegang dia. So memang kuat punya lah. Kalau yang biasa dia tak ada clip-clipnya, ini ada clip. So dia takkan jatuh punya yang kat depan tu. Dia ada clip dari tepi kiri kanan. Kita tengah run, tak ada bocor apa. Span ke apa semua kita dah letak. Tu ada span, ada span. Kat mana yang tempat macam original ada span, kita letak span. Lagi ada wire running lah, wire untuk Type C running dari sampai daripada bawah box sana sampai sini. Siap aircon belakang. Ok, Assalamualaikum. Ini FL5 Type R ketiga pasang aircon belakang. Asal tak ada kita bagi ada. Siap USB Type C, dua-dua fast charging. Alhamdulillah. Sejuk. Tu kuat ni.